Watak saya dalam dan calonnya adalah musim kedua sebagai Aris, anak kepada Datuk Helmi. Umur Aris tu dalam late 20s coming, I think dah nak masuk 30 lah, 30. So dia all his life dia anak yang tunggal, and then party boy lah, happy go lucky, never, tak pernah nak fikir serius tentang apa-apalah kehidupan dia, sebab semua ni ada. Mak bapak dia kaya. Hinggalah teman wanita dia, girlfriend Aris ni, dia dah tu semua, dah nak kahwin. Rupa-rupanya mak dia tak berapa suka dan bagilah satu rancangan dia adalah supaya saya kena go through mengenali 12 calon wanita, dan selepas itu barulah saya boleh kahwin. And it's a love story, it's a romantic comedy tentang diri Aris dan juga kawan baiknya dari kecil, iaitu Fatin, yang dimainkan oleh Zara Zia. It's something macam, you know, benda yang kadang-kadang kita cari dah ada depan mata, tapi kita tak nampak. So the story is about that lah. Saya rasa ketika saya dalam apabila saya mengenali calon-calon saya dalam cerita ni, kenapa sebab yang pertama, di situlah kita ada, walaupun pelakon-pelakon ekstra tu ada yang tak pernah berlakon, tapi ada yang pernah berlakon, tetapi elemen benda-benda macam tu lah yang kita rasakan geli-geli hati, and then pada saya lah is the highlight of the whole story lah. Dan of course ending cerita ni, di mana selalunya kalau kita buat satu ending inilah love story happily ever after, selalunya lah dari pengalaman saya waktu malam kan, cantik gambarnya ni, tapi dia buat dalam siang hari bawah kepanasan. So tak boleh lupakan lah di mana kita kena nak berlakon, mana kita nak tahan panas. So it's a personal experience lah. For me, it's the first time lah.